Klepok kunyah ni memang tidak asing lagi dalam kalangan kita. Sebut je mesti ramai dah tahu tentang kesedapan dan kualiti makanan kat sini. Tapi korang tahu tak, diorang dah ada dekat Bangsa Kuala Lumpur. Bangsa celah mana pula tu? Sebelum tu, inilah dia Hadramaut Kitchen. Dan ini cawangan terbaru diorang di Jalan Makruf Bangsa Kuala Lumpur. Parking dekat sini memang challenging sedikit. Tapi bagi korang yang tak tahu makanan apa yang menarik kat sini, sila tengok video ni sampai habis. Yang dalam bekal batu ni berumah lamb yang sangat sedap dan refreshing. Atau nama lainnya sup kambing tapi resepi Timur Tengah. Serius weh, dagingnya sangat empuk, lembut, tender macam jiwaku ini. Tiba. Lepas tu air daging dia tu meresap dalam sup, lagi bertambah-tambah marvelous dia. Yang ini pula nasi mak lubah ayam, rasa rempah dia tu memang win. Ayam dia pun tender, juicy dan senang nak lerai. Yang Yazid kunyah ni pula small mulawah, sedap, flaky tapi kena kunyah panas-panas. Dan selalunya kunyah sekali dengan lady finger with lamb ni. Atau tak layan lamb, klepok prawn ni pun ngam juga. Panas-panas pedas berempah gitu. Chicken dalam kebab wrap pun ada, macam shawarma tapi inti dia guna kebab. Dan manisan diorang of course lah kena kunyah. Antara yang enak puas hati, mahalabia dan kunafa klasik diorang. Ada banyak lagi pilihan makanan sebenarnya kat sini. Minuman pun sama naik, tapi diorang ni bab jus memang paling juara. Entah berapa biji buah diorang letak, kau weh rasa dia. So bagi korang yang berada dekat Bangsa tu, yuk cuba. Mana yang belum kunyah tu, serius memang marem weh.